Okay, macam mana kita nak tambah waktu bila yang keadaan yang perlu ditambah kategori tanwin bertemu dengan huruf tanwin bertemu dengan simbol hamzah wasal. Ni yang saya cakap dengan teman, tanwin ni tanwin. Satu, bertemu sebelah ni hamzah wasal. Hamzah wasal, dua. Okay, bila tanwin contoh bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal kena kenal lah, sama dengan nun kecil baris bawah. Gitu. Dalam perkataan ini, so dia akan jadi macam mana? Okey, dalam perkataan ni tuan-puan, dia akan jadi khairal al-wasiyah. Okey, so dia akan jadi kat sini. Bunyi dia akan jadi khaira. Tanwin tu tadi dah jadi ni. Satu letak nun kecil baris bawah. Tadi kan ada dua kan kat sini. Khairan, tanwin tu kan. Ni ra baris atas. Lepas tu letakkan nun kecil baris bawah. Khairanil. Yang ni pun tak ada lah. Khairanil. Hamzah wasal pun dah tak ada. Khairanil wasiyatu. Rugi tau kalau tak follow. Cepatlah tekan button follow TikTok ni. Hari-hari kita ada pengajian. Benefit untuk anda.